Okay, dalam video kali ni saya nak kongsi dekat korang website buat duit yang korang boleh guna. Dan yang bestnya pasal website yang kita nak share dekat korang hari ni, korang boleh claim tanpa perlu invite orang. Dia punya jumlah point yang korang kena kumpul tak sampai 100 point, dah boleh claim RM50. Tapi sebelum tu, yang ini adalah feedback terbaru yang saya ada dapat daripada orang lain yang ada kongsi dekat saya, yang diorang dah berjaya dapat claim duit dekat dalam aplikasi dan juga website yang diorang main. Tapi saya nak minta maaf dekat korang semua kalau korang ada dengar bunyi hujan ataupun suara saya agak tenggelam. Saya minta maaf sebab sekarang dekat luar tengah hujan lebat. So tengok je lah video ni, jom let's go. So guys, kalau korang nak cuba guna website ni, korang boleh tekan link dekat bawah video. Nanti korang akan dibawa masuk dekat tempat untuk register dulu akaun korang. So cara nak register akaun senang je. Korang kena masukkan alamat email korang. Lepas tu korang kena buat password korang. And yang dekat belah bawah ni korang tandakan je semua kotak ni. Lepas tu klik sign up. Okey, lepas korang dah register, nanti kalau korang ada dapat email daripada website surveyor ni, korang kena verify dulu email korang. So lepas korang berjaya verify, baru korang boleh sign in. Cara nak sign in dia mudah je. Korang hanya perlu masukkan email yang korang buat tadi dan juga password yang korang create. Lepas tu korang klik sign in. So geng, bila korang dah berjaya masuk dekat dalam dorang punya website, korang kena completekan dahulu korang punya profile. So bila progress ni dah cukup 100%, korang akan dapat 2 point. Nanti korang isikan je semua benda yang dia nak guys. So geng, sebelum kita nak ajar korang macam mana cara nak dapatkan point, kita nak tunjuk dulu reward-reward yang korang boleh claim. Sebagai contoh, yang pertama dia ada voucher Lazada RM23, yang mana korang kena ada 40 point sahaja untuk korang claim. Lepas tu korang boleh claim voucher Family Mart RM30, korang kena ada 51 point. Kemudian Grab voucher RM30, kena ada 51 point juga. Lepas tu korang boleh claim dollar PayPal $10, korang kena ada 80 point. Yang ini untuk Shell voucher RM50, kena ada 85. Untuk reward Tashengo korang boleh claim RM50, kena ada 85 point sahaja. Okey, untuk RM50 pula, kalau korang nak claim kena ada 85 point. So tak sampai 100 point boleh claim RM50. Okey, lepas tu korang boleh claim $20 PayPal, kena ada 160 point. Dan kalau $50 korang kena ada 400 point. So dekat bawah ni jumlah reload pin yang saya dah pernah claim. Saya pernah claim RM23 untuk kali pertama saya main. Saya claim RM23 2 kali. Lepas tu kita claim RM50 4 kali. So kita punya balance tak silap ada 31 point. Nanti nak kena cari lagi sikit untuk kita claim $50 guys. $50 pula dah, RM50. So cara nak claim dia mudah je. Katalah kalau korang punya point tu dah ada nanti, korang klik je dekat bawah ni. Lepas tu korang tekan button redeem dekat tepi ni guys. Lepas korang dah claim, dorang akan hantar reload pin dekat email korang. So korang boleh buka dekat email yang korang register tadi, dan korang cari email daripada website surveyor. So dekat email tu dorang ada bagi link voucher. Dekat dalam link tu dia ada reload pin. Nanti korang kena copy pin tu and buka dekat dalam TNG korang, reload macam biasa. Lepas tu duit yang korang dapat tu korang boleh pakai. Korang nak withdraw masuk dalam bank boleh, korang nak tukar dengan top up boleh, nak guna nak beli barang ke, nak bayar apa-apa pun boleh, tak ada masalah. So cara nak dapatkan point dekat dalam website ni, dia punya task tu cuma ada satu sahaja, yang mana korang kena jawab soalan ataupun jawab survey. Dan setiap survey dia punya point korang boleh dapat lebih kurang dalam 8 point, 2 point, 6 point, 12 point dan juga 5 point. Dia akan bagi random nanti guys. Cumanya kalau korang nak jawab survey ni, korang tak boleh main jawab dan korang tak boleh main hentam jawab. Sama lah tu kan. Korang kena ada tip lah maksud dia. Kalau nak jawab soalan kena ada tips. So nak dapatkan tips tu, korang kena tekan link WhatsApp saya dekat bawah video ni. Nanti korang cek je saya dekat WhatsApp, korang bagi tahu yang korang nak tip cara jawab survey. Dan kita akan bagi nanti korang tip dengan contoh-contoh soalan. Okey, yang ini adalah contoh soalan dan juga jawapan yang korang boleh follow nanti guys. Katalah kalau korang ada dapat soalan yang seakan sama macam ni, korang boleh bagi jawapan macam mana saya tunjuk ni geng. So kalau korang nak dapatkan gambar contoh soalan dengan jawapan ni, boleh klik link WhatsApp saya dekat bawah video ni. Kalau nak tengok feedback orang yang berjaya jawab survey, jom saya tunjuk dekat korang. Okey, yang ini pula adalah contoh feedback daripada orang lain yang dah berjaya jawab survey guna saya punya tip. Tip yang saya nak bagi dekat korang nanti guys, korang boleh pakai dekat semua jenis website yang korang guna. Maksudnya kalau dekat dalam aplikasi ataupun website yang korang main tu dia ada survey, korang boleh ikut jawapan macam mana saya bagi. So jadi kalau korang nak dapatkan tips ni, kena PM saya dekat WhatsApp. Nanti bagi tahu je dekat saya, bang saya nak tip cara jawab soalan dan juga contoh-contoh soalan. So nanti kalau korang berjaya jawab survey, korang jangan lupa untuk SS hantar feedback dekat saya. Dan saya rasa itu je lah untuk video kita kali ni. Kalau korang nak tanya apa-apa soalan, boleh komen dekat bawah video. Kalau tak faham, korang boleh PM saya dekat WhatsApp. Mana korang yang baru jumpa video ni, jangan lupa untuk tekan button like, share dan juga subscribe. Lepas tu tekan sekali button loceng. Lepas tu join dekat dalam kita punya grup WhatsApp. Mana pula korang yang nak dapatkan senarai aplikasi buat duit yang mudah untuk korang guna, boleh dapatkan juga dekat saya guys. Saya ada tip cara jawab survey, kita ada senarai aplikasi buat duit yang mudah, juga tip cara invite orang.
Kalau korang nak dapatkan ketiga-tiga benda tu, boleh dapatkan dekat saya secara percuma, tak perlu bayar apa-apa. So itu je lah kot untuk video kita kali ni. Saya minta maaf kalau saya cakap terlalu laju ataupun korang dengar suara saya terlalu slow sebab tengah hujan lebat. Dan itu je lah kot. Kita jumpa lagi di next video, InsyaAllah. Assalamualaikum, semoga berhasil.